Selamat datang ke SSK Cabang Tongkat. Lama lagi. Di tempat kita kelata bumi bertuah, segala pusaka banyaknya sejarah. Ramai orang duk kata boleh datang boleh singgah, bermacam cerita rakyat hidup tidak bala. Oh Kelantan, oh Kelantan, tengoknya comel, tengok nampak indah. Oh Kelantan, hey Kelantan, hey Kelantan. Alhamdulillah sudah sampai ya. Allah, bukan biasa-biasa sekarang nak tangga ni. Kalau mari lek pagi betul so macam ada gap ada kabut tu tubik kat mulut. Dia memang udara sini segar, sejuk. Jadi siapa-siapa nak hari hiking waktu pagi sini antara tempat yang comel. Baru buka dia boleh mari ya. Akhirnya sampai juga kita. Lebih kurang 100 anak tangga. Tak kira malik ni. Pani turun ni kita terakhir dah. Sebab nak ada excited. Sampai kat tengah tadi ada satu poin yang comel juga. Kita ambil gambar. Dan banyak poin yang ambil gambar rasa ni. Dengan tangganya, tangga berkaca, tangga tak berkaca ada belakang. Ni antara salah satu dia. Dan HSK Cabang Tongkat. HSK ni maknanya Hotel Sipil Kekal. Yang disipil oleh KJN negeri kita lah. Tapi dia buat satu tempat yang macam satu tempat yang boleh berekreasi, beriadah bersama dengan family sini. Sebab tempat kita main ni tak siap sepenuhnya lagi. Tapi mungkin akan jadi satu tempat yang panggil tumpuan lah one day. Deh. Ni replika ni sebab dia buat ni sebab memang kita terjumpa Rafflesia di ni orang panggil Bukit Cabang Tongkat ni. Jadi dia buat satu replika ni sebagai tanda ingatan sebab bunga Rafflesia ni bukan senang lah nak tumbuh deh. Betul tak? Jom kita kira anak tangga. 1, 2, 3, 4, 5. Moves like a map with no border, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a note. 96, 97, 98, 99, 100. Bila-bila nak tangga pun kita rasa macam tak penat sebab tangga tu warna-warni dan kata kalau mari sini boleh tengok ni lah keindahan alam semula jadi, dapat hirup udara segar, memang best lah. Tak tinggi seperti bukit-bukit yang lain, tapi untuk permulaan bolehlah anda nak merasa memang letih jugalah walaupun 100 tu serah juga lelah. Jadi kalau anda mari sini, lepas tu rasa daga-daga air gitu kan. Kita boleh pergi ke Jerai Ngaji. Situ kita boleh rasa air susu segar. Ada tu juga kafe Tok Janggut Warrior dan boleh mandi juga dekat dengan Jerai Ngaji tu. Strawberry. Manis. Korang kena di atas sini.